Okay guys, Assalamualaikum. Pergi bersama aku. Ya, saya lagi kat rumah mancing. Aku nak turun macam udang ni bersama Apek. Tempe. Aku berdua geng. Nak turun macam udang. Tengah saya set up dulu geng. Right. Baru keluar pekalan geng. Ni tempat Apek Parit Baru Poncen. Banyak beng rumput dia nak sewa. Dah aku masukkan nombor telefon dia macam biasa. Kak, jalan dulu kak. Banyak rumput dia nak sewa memang boleh lah. Ada enjin yang kosong pun ada. Kita lancar dulu geng, cari spot. Right. Aku dah sampai spot pertama geng. Ni aku naik kat mata dulu. Semoga ada rezekinya geng. Hari aku mancing udang kurang. Ni aku naik kat mata dulu geng. Air gerak surut. Nanti petang malam pukul 12, pukul 1 baru dia dapat tenang pasang geng. Ni aku setting mancing dulu lah. Semoga ada strike udang ni geng. Right. Sambil ikat mata geng, dah boleh turun mancing geng. Ni aku pakai umpan udang beras geng. Udang beras. Kita try turun bawah-bawah ni geng. Tengok dia ada tak. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan pertama saya. Kan sambil ikat mancing tu. Boleh turun mancing dulu, mana tahu ada yang sudi. Okay geng, nanti nak start aku update geng Aku ikat mata-mata dulu. Satu dah turun, ni masih main ikat lagi geng. Semoga ada udang geng. Right. Macam udang ni. Oh ikan. Ikan gelama, strike yang pertama. Ikan gelama lagi Yang lama aku tak ambil lah. Sebab aku nak cari udang. Lepaskan geng. Kita nak cari udang geng. Ia yang makan rupanya. Baling lagi. Cari udang. Alamak, batu dia berbelit-belit lagi. Dah turun 5 joran geng. Tengok mana satu dia nak makan. Satu ni baru ikat mata geng Aku turun 5 joran ni. Tengok mana yang sudi. Macam udang geng. Tengok apa? Udang ke? Udang pertama saya ke? Macam udang ni. Alhamdulillah. Udang pertama saya geng. Rezeki. Cari lagi geng, cari lagi. Alhamdulillah. Rezeki kedua. Ada geng, ada udang galanya ada. Kita cari lagi. Dah nampak geng. Baru 2 ekor. Kita cari lagi. Ni aku pakai ruat udang galah geng. Tadi pakai udang macam kurang sikit dia makan. Kita pakai ruat udang galah. Cari lagi. Oh, sangkut lagi. Sangkut. Tak ada. Satu sangkut. Macam kasar geng. Tengok apa ni, kasar ke? Alhamdulillah. Strike ketiga saya udang galah. Terbaik geng, ada juga rezekinya. Tepi sikit lah geng, tengah tak ada. Tepi ni dia makan, tengah tak ada. Oi, tapi udang dia telur-telur lah geng. Udang ni bertelur-telur. Udang telur ni saya lepaskan lah. Kalau kecil-kecil, kalau besar sikit boleh ambil geng. Kecil kita lepaskan geng Kalau ada besar okey, ni kecil sangat. Tapi pelik kat sini udang, dia kecil-kecil ada telur. Mana yang kasar-kasar, makanlah pancing. Ada geng, ada. Senyap gila dia makan. Anak udang kot. Boleh lah. Udang Maggi. Udang Maggi geng, banyak udang Maggi. Tak apa, janji udang. Janji ada makan tak boring geng. Dulu makan satu-satu kan, lama-lama jadi banyak. Lama ada sampah kayu hanyut. Udang lagi geng. Udang ni pun macam ada makan ni.
ke ikan. Kecil-kecil ni. Ui. Ini paling kecil ni. Ini udang gantung ni, udang galah. Ini kecil sangat. Kecil lagi makan. Pindah spot lah sekejap lagi. Yang makannya kecil-kecil. Sekejap lagi dah pindah spot ni. Pindah spot kedua geng. Kita try kat sini pula. Tengok sini air dia. Sekejap lagi pasang dah sampai dulu sebab aku turun ke bawah geng, cari spot-spot kat bawah ni. Semoga rezekinya geng. Makan lawai udang. Cari strike geng, cari strike. Macam ada geng, macam kasar. Tengok apa. Geng, kasar. Alhamdulillah. Ada geng, kasar sikit. Ada juga yang kasar-kasar. Alhamdulillah. Geng, dapat juga spek biru satu geng. Tak tahu rakam tak rakam geng Mantap rezeki. Okay, kita cari lagi. Alhamdulillah. Macam kasar geng. Macam kasar. Tengok. Kasar ke? Ke sampah? Kasar geng. Jangan rabut. Alhamdulillah. Padu geng. Saya ada padu geng. Rezeki alhamdulillah. Akhirnya jumpa yang kasar juga. Mantap. Segini padu geng. Dia sepit. Berpelit-pelit metekannya. Sangkut kat sebelah. Patutlah berpelit-pelit. Sangkut kat sebelah geng. Selamatkan udang dulu. Penting udang selamat. Okay, selamat. Udang dah selamat. Sangkut kat sebelah. Patut lah. Kita cari lagi geng. Tambah lagi. Ni pula ada makan geng. Ada makan. Sangkut semua. Ni pun kasar ni geng. Ke udang kecil-kecil. Tak apalah. Jangan ada makan geng. Rabut. Alah, rabut lagi. Cari lagi. Makan lagi geng. Macam kasar ni. Tengok. Ganas. Alhamdulillah. Saiz pun elok. Rezeki terbaik. Cari lagi. Tak geng, dia ada. Kita pakai umpan ruat geng. Urat udang lah. Makan lagi wahai udang. Rabut geng. Aduh, sayang. Dia tekan sekali lalu rabut geng. Ada geng, ada makan. Cari lagi, tambah lagi. Alhamdulillah. Ada lagi tambah geng. Air dah stok geng. Sekejap lagi air tenang pasang rasa ni. Kita cari tambah lagi geng. Air pun tenang pasang geng. Harus atas dah nak pasang Baru nampak ada makan geng. Alhamdulillah. Tak besar tak apa, janji ada. Rezeki tambah lagi. Cari geng. Air pun baru nak tenang pasang. Moga-moga tenang pasang ni ada yang rancak makan geng. Tadi tak rancak geng yang suruh tu. Ada makan tapi tak rancak.
sikit lagi. Kita cari lagi. Makan lagi wahai udang. Sudah ada makan ni. Tapi macam nak udang. Yang makan anak udang. Makan lagi wahai udang. Ada makan dia udang. Tapi tak banyak, tak jumpa kasar-kasar lagi lah. Banyak yang halus-halus ni Tak apalah, janji udang geng. Janji dia ada. Alhamdulillah rezeki. Mantap, mantap, mantap. Okay, sekarang pukul 12.30 geng. Kat atas dah gelap geng Kat atas dah gelap, janganlah hujan. Ini kalau hujan geng, dia kilat-kilat aku balik lagi Sebab aku mancing pun seorang ni. Bahaya. Aku duduk-duduk dulu dekat spot-spot bawah-bawah pokok ni. Kalau hujan ke apa aku balik lagi. Bahaya, seorang. Right. Alhamdulillah ada juga geng, ada rezekinya. Tapi tak banyak lah, janji ada geng Right. Sekali tekan besar geng, udang galah ke apa? Jongkong ni. Alhamdulillah ada jongkong geng. Terbaik geng, besar-besar. Waduh. Mantap. Ada juga geng kasar. Kita cari. Ada geng, tapi lambat makan. Alhamdulillah rezeki, mantap. Dapat lagi. Tambah-tambah seko-seko 2 ekor geng Okay, kita cari lagi. Alhamdulillah rezeki. Ada geng, tapi dia kurang makan geng. Mungkin tak tahulah, tak musim dia agaknya. Tak musim udang galah kan. Air pun tak jernih geng, air dia keruh. Kita cari lagi. Rezeki pun dah ada, tambah-tambah lagi lah. Wahai udang galah, makanlah udang galah lagi. Makan lagi. Ada lagi geng. Alhamdulillah. Spit biru lagi geng. Wah, dia makan lambat geng, tapi yang makan spit biru geng Tu terbaik. Alhamdulillah rezeki. Alamak, putus pula satu spit dia. Terbaik. Kita cari lagi. Ada geng, ada lagi tambah-tambah. Makan lagi wahai udang. Kasar geng. Udang ke ikan? Macam udang ni. Betul. Oh, ikan ni. Ikan duri. Ikan duri ke ingat udang tadi. Geng, aku kemar-kemar dulu geng. Dah bunyi kilat-kilat dah geng. Kita duduk kat pekalan dulu, tengok macam mana. Kalau ada teduh, mancing lagi. Kalau ada kilat-kilat, aku stop mancing lagi Ya, aku rasa aku kena balik lah geng. Langit pun dah ribut geng, ada guru-guru kilat-kilat. Ni aku nak kemar-kemar dulu. Aku sampai pekalan. Lagi ada juga udang ni. Tak banyak tapi ada lah. Hujan lagi, baru pukul 1.30 geng. 1.30 hujan geng. Aku kemar-kemar dulu geng Okay, aku kena balik lagi aku rasa. Hujan lagi. Dengan langit dah kilat-kilat geng Ni kalau turun memang tak boleh nak sembunyi lagi dah geng. Okay, aku mancing udang daripada pukul 8.30 tadi sampai pukul 1.30 lagi. Bunyi guru geng. Ni lagi ada juga rezeki ni walaupun tak banyak. Nak lebih daripada 10 ekor ni geng. Ada yang kasar-kasar, ada 3 ekor. Ada yang kecil-kecil campur. Okay, ada masa aku buat video lagi. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Apa lagi geng? Tak boleh nak mancing geng, bahaya. Okay, jumpa video akan datang geng. Alright. Oh, dia dah bunyi.